ala kulli hal melanggar perintah uli amri penting juga agar kita tahu dan kita mengelakkanlah supaya kita tidak melakukan muamalat dengan melanggar perintah mereka, ya. Dalam konteks kewangan Islam, tuan-tuan, banyak akta, peraturan, resolusi yang kita buat, yang mereka buatlah untuk nak mengawal sistem kewangan dalam negara kita khususnya. Dan kita wajib patuhlah. Ya. Sebab itu kita sama sekali tidak boleh menyampaikan apa yang bercanggah dengan apa yang diputuskan oleh mereka. Saya hari baca tuan peraturan kewangan. Pasal benda tu penting, kita tak nak bercanggah lah. Sebab kita tidak sepandai dan sepakar mereka. Untuk kewangan Islam lah, ada pun muamalat tak ada masalah sebab muamalat dia lebih luas. Mengajar muamalat, rujuk kitab-kitab lama saja boleh, baca kitab 100, 200 tahun, 1000 tahun lepas tak apa. Tapi bila dikaitkan dengan muamalat semasa, of course lah kalau kewangan semasa, kewangan Islam khususnya, maka kita kena lihatlah dalam konteks masa. Apa beza muamalat dengan kewangan Islam? Ada orang dia ingat sama. Muamalat ialah kewangan Islam ialah muamalat. Dia tak sama, tuan. Muamalat ni hukum muamalat lah. Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, labur melabur. Ada yang melibatkan pertukaran dan profit oriented. Ada yang melibatkan kebajikan seperti wakaf, wasiat, hadiah, hibah. Ya. Tapi hukum hakam keseluruhan lah. Yang mana kita boleh belajar lah ikut buku-buku fiqh yang ada, pendapat-pendapat ulama, walaupun yang silap. Tapi kalau kewangan Islam, dia lain. Kewangan Islam merujuk pada sistem kewangan hari ini. Yang mana sistem kewangan ini dia mesti balik kepada apa digariskan oleh pemerintah. Pembuat sistem kewangan tu sendiri. Ya? Kita tak boleh pandang-pandang. Kalau belajar muamalat, kita terus kepada akad-akad muamalat setelah kita belajar tentang definisi muamalah, hukum muamalah. Macam kita belajar ni lah. Kita lebih kepada muamalat sebenarnya. Tapi kalau belajar kewangan Islam, bukan belajar benda tu dulu. Kita belajar dulu tentang kewangan. Kewangan Islam daripada dua. Kewangan dan Islam. Islam tu memang merujuk kepada hukum hakam muamalat lah. Yang nak diterapkan dalam sistem kewangan. Tapi kena belajar kewangan dulu. Saya belajar kewangan Islam, tuan-tuan, bukan terus belajar akad-akad syarak. Belajar. Tapi lepas tu, mula-mula belajar dulu tentang kewangan. Macam mana awak nak tahu tentang kewangan Islam kalau awak jahil dan tak tahu kewangan? Kena tahu kewangan dulu. Kewangan dia ada 6 sektor yang besar. Atau 6 bidang utama. Dia ada pasaran kewangan. Dia ada institusi kewangan. Kita kena belajar, tuan. Bank, koperasi, dan badan-badan kewangan tertentu yang beri dana, menyalurkan dana dan seumpamanya. Jadi kita ada pasaran kewangan, institusi kewangan. Kita ada perkhidmatan kewangan. Sebagai ada perkhidmatan kewangan ini, kadang-kadang dia menggunakan struktur yang baru dan akad yang baru bahkan. Dulu orang banyak jual beli barangan je, tuan, yang berbentuk fizikal. Tapi hari ni banyak barangan yang dijual beli non fizikal. Dulu duit hanya fizikal, lalu ni ada duit elektronik, ada duit digital. Duit elektronik, duit ada sandaran duit fizikal. Duit tuan-tuan dalam akaun, tuan-tuan, itu duit elektronik. Pasal duit dalam akaun ikut duit fizikal yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan masuk 100, duit 100 lah ada dalam akaun. Tak mungkin tuan-tuan masuk 100 ada 200. Elektronik dia mesti ada sandaran wang fizikal. Tapi satu lagi dia panggil wang digital. Wang digital dia tak ada sandaran fizikal. Dia betul-betul digital. Antaranya kripto. Beza, tuan. Ini tak sama. Kewangan dia lain. Kewangan Islam dia lain. Jadi kena belajarlah perkhidmatan kewangan, instrumen kewangan. Lepas tu pergi pula satu persatu. Antaranya yang kita bincang juga ialah dia panggil regulasi kewangan. Kawalan kewangan. Memang kewangan mesti dikawal. Muamalat bebas. Boleh je ajar muamalat. Apa saja hukum yang berkaitan dengan urusan muamalat kita. Tapi kalau kewangan dia ada regulasi dia, tuan, dan kita tak boleh langgar. Sebab tu pakar kewangan Islam ni dia bukan hanya pakar muamalat. Dia pakar kewangan juga. Saya kena belajar accounting, tuan. Accounting. Kita tak pernah belajar accounting. Lala kena belajar juga. 2 hari. Pagi sampai petang. Ya. Tapi nak buat macam mana kan? Tapi kita nampak lebih jelas lah, ya. Okey, kemudian habis dah tu, 5 perkara ni, produk yang diharamkan Allah, mempunyai unsur riba, mempunyai unsur judi, mempunyai unsur gharar, melanggar perintah uli amri. Kesemua ini menjadikan perniagaan kita, urusan muamalat kita
secara umumnya, perniagaan kita secara khususnya, dia tidak syar'i, tidak patuh syarak lah. Dan mesti dielakkan sama sekali. Jadi kena bebas daripada 5 benda ni lah. Dan saya akan sedikitkan juga cara untuk membersihkan hasil-hasil yang terhasil daripada perniagaan yang haram dalam muamalah secara umumnya dan juga dalam kewangan Islam secara khususnya. Bagaimana mereka mengendalikan wang yang tak patuh syarak seumpama ini dalam kerangka atau dalam framework perniagaan patuh syarak mereka, ya. Nampak. Ada di kewangan Islam memang ada dibincangkan tentang wang tak patuh syarak. Pasal dia buat kewangan Islam pun kadang masuk juga duit tak patuh syarak. Tak. Bank melabur di satu syarikat. Asalnya syarikat tu awal-awal dia patuh syarak. Kemudian disahkan tidak patuh syarak setelah melalui tapisan di bursa. Jadi hasil yang dia dapat tu tidak patuh syarak lah. Which is duit itu tak boleh dimasukkan dalam dana kewangan Islam. Dia mesti diasingkan. Kebiasaannya dia akan disalurkan lah kepada badan-badan kebajikan. Ada je. Kad kredit Islam tuan tak boleh swipe di perniagaan yang haram. Tuan pergi kat pasar raya, ada non halal punya section tu kan. Tuan pergi beli babi situ. Tuan swipe tak lepas. Tapi kadang-kadang lepas juga. Di mana ada kes kad kredit Islamik diguna pakai untuk beli benda haram. Bila dibuat audit, lepas tu kewangan Islam dia ada audit syariah. Lepas tu ada orang tanya saya di satu surau. Dia kata, Ustaz, sama je Islamik tak Islamik. Saya kata kalau sama, di kewangan Islam kita ada syariah komiti, kita ada syariah advisor, kita ada syariah governance, kita ada syariah audit. Depa ni buat kerja ke apa? Kawan syariah komiti di public bank tuan pergi kerja pukul 9 pagi, balik pukul 8 malam, hari-hari. Dia buat kerja apa? Betul tak? Which dia akan audit tengok, cek tengok, ada satu transaksi ni. Buat beli arak. Maka dia akan asingkan wang itu. Dan diletakkan dalam kelompok wang tidak patuh syarak. Duit ni lah akan kita dapat. Charity, dia masuk charity. Kadang pergi Baitul Mal, kadang pergi kepada macam ni lah, surau. Anak yatim. Surau saya pun dapat. Untuk anak yatim. 5,000 tak silap. Cerita dia gitu tuan.